Jepun, negara maju dengan teknologi hebat, anime terkenal dan ekonomi terbesar keempat di dunia. Tapi tahu tak, hampir 50% anak muda Jepun single dan ramai yang tak nak kahwin langsung. Kenapa? Apa yang sebenarnya berlaku? Orang selalu cakap sebab ekonomi susah, kerja terlalu sibuk dan kos sara hidup tinggi. Betul, tapi itu cuma permukaan. Realitinya, masalah ni lebih dalam. Di Jepun, ramai lelaki rasa mereka tak mampu tanggung keluarga kerana tekanan kewangan. Mereka diajar sejak kecil bahawa lelaki harus stabil sebelum berkahwin. Bila gaji rendah dan kos hidup tinggi, ramai yang pilih untuk terus hidup sendiri. Salah satu fenomena yang makin teruk di Jepun ialah hikikomori. Ini bukan sekadar pemalu biasa. Mereka tak keluar rumah bertahun-tahun. Hidup hanya dengan internet, anime dan game. Mereka dah selesa hidup tanpa perlu berinteraksi dengan orang lain. Kalau keluar rumah pun buat mereka cemas. Macam mana nak bercinta? Apatah lagi berkahwin. Ramai lelaki Jepun lebih selesa dengan waifu digital, anime girls atau malah AI girlfriend. VR dan dating sim buat mereka rasa hubungan sebenar itu menyusahkan. Bila ada teknologi yang boleh beri kepuasan tanpa perlu menghadapi realiti hubungan manusia, penolakan, konflik tanggungjawab, ramai yang pilih untuk elak terus. Jadi ini bukan sekadar isu tak jumpa jodoh. Ini adalah perubahan budaya dan teknologi yang sedang membentuk cara manusia hidup. Kalau Jepun yang maju pun boleh hadapi krisis macam ni, adakah ini masa depan yang bakal menunggu kita semua?